Alright, kita ada sebiji lagi MVX V3 baru lepas potong tekuk. Tengok daripada jauh geng. Handsome tak handsome? Memang handsome gila mat motor dia ni. Okey. Jadi pada korang mana nak buat handle macam ni, nampak solid dekat MVX korang, V1 ke V2 ke V3, tak ada masalah. Memang cun-cun, potong rapat punya. Okay. So mana datang nak buat, pemasangan hanya 2 jam saja. Jangan fikir panjang-panjang, tak ada sangkut apa-apa, boleh lock handle macam biasa, boleh fly, tak ada masalah apa-apa, tak ada efek apa-apa pun. Efeknya, perbezaannya smart. Okey, jom kita tengok daripada tepi sini. Okey, ini pandangan daripada tepi. Nampak? Jadi ini owner dia request nak step yang 2 lah, yang paling rendah sekali. Macam geng, cun tak cun? Memang rapat Jom tengok bahagian tepi belakang ni. Cun-cun, tak ada gesek apa-apa. Memang rapat, kiri kanan semua ngam. Tengok sini pun sama. Okey, memang handsome. Jadi geng, tag kawan-kawan korang mana yang user MVX, kasih roja diorang, mana nak buat, datang dekat Roy Garage terus. Okey, ni pandangan daripada sini. Macam mana? Cun tak cun? Okey, memang smart geng. Nak buat keras handle ke, nak turun fork ke, boleh, tak ada masalah. Okey, datang dekat Roy Garage, kita akan setting motor korang cun-cun, handsome, kau-kau punya. Ini sudut paling tepi. Nampak? Ni dia dah buat swing arm, dia dah pakai arm daripada Hypertech. Absorber pun pakai Hypertech juga, 285. Nampak? Memang solid lah. Depan belakang balance dia punya rendah dia. Macam mana? Okey Puas hati? Nak macam ni Roger?